Alhamdulillah. Baru settle pasang halang. Setakat ni sukses lah, alhamdulillah. Dia punya berat, ya Allah, Tuhan saja yang tahu. Ni halang ni, yang ni ya kita terpaksa minta tolong kawan kita seorang. So ni bukan kerja-kerja tangan manusia ni sebenarnya ni. Nak angkat dalah ni kan berat. So gagah juga Etiak sampai berjaya lah halang ni kan. Sebab kita buat sorang-sorang. So yang ni memang tak makan tikak juga lah. Dia heran. Dia kata kita pakai apa? Pakai padam. Duk tolong kita buat benda-benda lah ni pasal kita buat sorang-sorang. Betul tak? Kita bawa balik kayu besar-besar ni semua balik sorang-sorang je. Buat kerja sendiri je. Kan? Orang macam tak percaya. Tak percaya apa? Bila kita ada nekat, ada kemahuan tu, kan, dengan semangat tu, letih tak letih pun kita akan Etiak. Mesti akan jadi kan. So kalau nak 1000 daya tak nak 1000 dalih. Kan? Kita akan Etiak macam mana pun sampai berjaya. Nampak tak? Yang ni semua sorang-sorang ni. Ni kayu besar ni semua kita bawa balik sendiri je. Ni motor. Ini semua potong sendiri je pakai tangan. Allah Akbar. Kita ni alhamdulillah setakat ni berjaya. So yang semak-semak bawah ni tak apalah, biar dulu, nanti kita akan buang lah. Kita akan di structure balik. Maknanya yang pokok-pokok ni kita akan tanam balik kat dalam tu. Ni biar dulu. Ayam nak tidur dulu sementara. Yang mana yang duduk kat luar lah. Ayam yang kat luar. Beli tumpang-tumpang dulu kan. So tinggal sebatang halang lagi di sini. Sebatang halang lagi. Ni kita akan masuk kuda-kuda tu, kita baru boleh susun balik lah. Nampak tak? Dia akan jadi look kemas macam ni. Dia akan kemas macam ni. Sekejap kita tengok. Allah Akbar. So alhamdulillah. Puas hati ya. So look dia akan jadi macam ni lah. Dia akan tersusun elok kemas lah. Ke sana yang bengkok-bengkok sengit-sengit tu, sebab kita belum lock betul-betul lagi. Kita baru letak halang. Nanti baru kita akan lock betul-betul. Baru kita akan adjust dia punya kedudukan, akan jadi macam ni. Nanti last ni walkway kita akan satukan lah. Sekarang dia akan jadi dua lah. Yang ni sambil yang ni kita akan completekan lah apa kayu kuda-kuda dia tu. Yang ni abaikan, nanti kita akan potong cantik lah, susun. Sebab sini untuk store kita akan pakai batu sungai, kita belum pergi kutip lagi. Biar tu pelan-pelan. Nak boleh tahu ni lah, alhamdulillah. Kan? Usaha takkan kianati hasil lah, alhamdulillah. Puas hati.